tengok korang hasil masak guna periuk Tefal, tak melekat. Aku ni penuh dengan ikan. Aku memang suka letak ikan banyak. Menu berbuka kita ringkas je. Ini kerabu bunga nipah and ikan bekok. Hai, Assalamualaikum. Hari ni special menu untuk berbuka puasa 6. Aku nak masak kerabu bunga nipah. Korang pernah dengar tak? Pernah tengok kerabu bunga nipah? Ini aku balik kampung hari tu, Tanah Merah, Kelantan. Aku suruh adik ipar aku beli. Ini bunga nipah yang dah siap diproses. Aku beli siap-siap. Macam ni rupanya. Yang ni dia dah siap proses lah. Dia dah siap proses, semua kita cuma buat saja. So macam mana aku buat kerabu nipah? Let's jom. Okey, untuk bahan-bahan dia aku guna bawang merah. Ni nak blend dengan lada hitam. Lepas tu ikan ni aku guna ikan kembung yang aku dah rebus. Ikutlah, kalau nak rebus boleh, nak bakar pun boleh. Dan ikan ni kita akan isi dia, akan blend dengan bawang and lada hitam. Dan aku akan campur sikit dengan gula Melaka. Lepas tu yang ni untuk tabur kat atas tu, bawang dah iris dengan cili api. Kalau nak extra pedas lagi boleh letaklah cili api lebih. So aku guna kerisik. And ni aku guna santan kotak je. Sebab pagi tadi tak sempat dah nak beli santan segar. Tak apa, kita guna je apa yang ada. So aku akan guna sikit air perahan limau. And ni mestilah mushroom seasoning. Ini aku akan blend, masuk masa blend sekali nanti dengan bawang ni. Okay, itu saja. Let's start. So jom kita cari-cari ikan, cari-cari. Ikan yang dah siap kita rebus. Panas. Okay, aku dah siap dah cancurkan ikan yang dah direbus tadi. Tumbuk-tumbuk kasar. Yang ni aku nak tabur je dalam kerabu tu nanti, nak bagi rasa-rasa ikan tu. Dan yang ni pula aku akan blend sekali dengan bawang merah dengan lada hitam and sikit ni gula merah. Okay. Letak sekali kerisik ni terus dalam blend ni, dalam blender. Blend sekali. Kerisik ni ikutlah nak letak banyak mana. Macam kalau suka letak banyak, letak banyak. Okay, jom kita blend. Okay, aku nak perasakan dengan garam siap-siap. Bismillah. Alright. Okey, kita dah siap blend. Tengok dah halus macam ni. Nanti kita boleh curahkan dekat kita punya nipah. Ni bunga nipah. So yang ni kita, yang bahan-bahan yang kita blend tadi.
So kita letak je dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam buat kerabu biasa-biasa juga. Dan kita kacau-kacau dia. Habiskan ikan ni, isi ikan ni. Batu-batu tadi jangan buang. Kita boleh guna lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan bawang dengan cili api. Itu dia. Sikit lagi. Jadi dia lemak-lemak, rasa lemak, manis, masam, masin semua ada. Okay, dah siap. Alhamdulillah. Bunga nipah kita dah siap. So now kita nak buat telur dadah dengan ikan ikan pokok lah. Okay, let's jom. Piuk nasi baru sebabkan Nur Aina dia dah lembat piuk nasi. Piuk nasi aku buat balik ke rumah sewa dia. So aku beli ni Kepal 2 tahun warranty. Expert in rice cookers. Okay, jom kita tengok. Penghantaran dia memang laju. Aku order pagi semalam, terus sampai hari ni, petang ni. Okay, dia dah ada siapkan buku manual bahasa Inggeris, bahasa Melayu, India, Cina, semua bahasa ada. Packaging dia memang kemas besar. Ada kecil je. Berapa capacity dia beli hari tu? Wow. Okay. Bagi plug. Yang ini untuk sukatan beras. Air, sukatan air ataupun macam apa guna untuk beras. So yang ni kalau kau nak kukus, dia punya piuk nasi memang comel. Macam ni. Cantik. Aku tak buang. Aku bagi 2 sendok. Ni sendok nasi, ni sendok sup. So untuk yang ni, periuk ni aku beli untuk 1 liter. 1 liter ni pun boleh muat makan 4 atau 5 orang. So apa yang dia bagi, sendok sup ni dengan sendok nasi. Ini cara tutup dia. Buka. Tutup. Buka. Ni dia punya wap. So dekat sini ada tekan je untuk masak brown rice dengan white rice. Lepas tu jasmine rice pun ada. Ini apa? Sup. Lepas tu ini untuk steam, untuk masak steam. Ini untuk panaskan. Okay, ni on. Ni cancel. Kita tekan je. So, untuk korang yang nak dapatkan rice cooker Tefal ni, boleh tekan dekat link kat bawah, okay? Okay, macam apa aku suka letak minyak kelapa dara sikit dalam beras. Bismillah. Top. White rice, okay? So start. Bismillah. So kita pakai apron dulu korang. Apron ni kalau korang berminat boleh tekan link dekat bawah.
Ni ikan bekak. Okey. Kita nak goreng dengan bawang merah, cili api. Hilis nanti. Bismillah. Kita hilis dia. Balikkan dia. Goreng daging ya, blend goreng daging. Bawang. Bismillah. Okay, kita boleh angkat dah ni. Alhamdulillah, ni je menu untuk kita berbuka puasa hari ni. Kerabu, bunga nipah, ikan bekok masak goreng campur bawang dengan cili api dan telur dadar. Itu saja menu kita. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa pada sesiapa yang berpuasa 6 hari ni. Korang hasil masak guna periuk tifal, tak melekat, cantik, helok je nampak. Tak melekat langsung ya.